Fasa pertama kempen Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Kinabatangan dan Dewan Undangan Negeri Dun Lamak memperlihatkan corak kempen sederhana dengan kebanyakan calon menyenaraikan antara 1 hingga 5 program sehari. Tinjauan mendapati kebanyakan calon memilih pendekatan bersemuka dari rumah ke rumah serta ceramah kelompok kecil berbanding penganjuran acara besar-besaran dalam usaha meraih sokongan pengundi. Tempoh 7 hari berkempen sejak 10 Januari lalu turut memperlihatkan suasana lebih tenang dan tidak semeriah Pilihan Raya Negeri PRN Sabah pada 29 November lalu, khususnya dari segi perang bendera dan poster kecuali di beberapa kawasan yang berperang bendera dalam skala kecil. Calon Barisan Nasional BN Parlimen Kinabatangan Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata keutamaannya untuk menziarah semua 27 pusat daerah mengundi PDM di kawasan Parlimen berkenaan. PRK Parlimen Kinabatangan menyaksikan Muhammad Kurniawan Naim ditentang Sadi dan Goldam, manakala PRK Dun Lamak pula menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara Muhammad Ismail dengan Mazliwati. Kedua-dua PRK itu diadakan susulan kematian penyandang kerusi Datuk Seri Bung Muhtar Radin, 66 tahun, pada 5 Disember lalu.